illa kasahullah, melainkan Allah Ta'ala akan pakaikan kepada orang yang menyembunyikan tadi, pakaikan apa? Jilbabah, jilbab rahsia. Maksudnya ini Nabi sebut pasal bab pakaian ini, pasal bab pakaian. Maksudnya apa? Pakaian kita tu boleh melambangkan rahsia kita. Jadi jangan sembarangan pakai pakaian. Sebab Nabi dah sebut, apa saja rahsia yang kita sembunyi, Allah Ta'ala akan dedahkan rahsia kita itu melalui jilbab rahsia tersebut. Jadi maknanya pakaian yang kita pakai pada tubuh kita, pakaian yang kita pakai pada tubuh kita itu adalah lambang kepada rahsia yang ada di dalam hati kita. Ya, sebab tu saya selalu tegur